Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel kami, The Risco. Okey, untuk video kali ni kami nak memandangkan Monster. Okey, baru ni kita ada buat video berkenaan dengan rulebook yang Monster keluarkan 1.0 kan. Yang update dia kat sini Jun 2025. Okey, manakala yang terbaru ni Monster keluarkan update book yang terbaru juga, yang paling terbaru kali, iaitu November 2025. Okey, yang ni kami ada print 2. Kami tak pasti yang mana lebih okey. Okey, yang lain tu kita nak tengok kat sini, benda yang lebih okey. Tengok. Kita tengok dari segi gambar tu. Dengan gambar yang ni kita wujud pada kita tengok pada rulebook ni lah. Okey. Okay, jom. Okay, jadi sebelum bagi anda baru sampai ke channel ini, jangan lupa untuk menekan button subscribe agar anda tidak terlepas video-video terbaru daripada kami. Okay, jom kita saksikan video ini. Okey, sekarang kita pergi kepada muka depan ya. Muka depan dekat sini Monster Gesikat. Okey, dia mengandungi sebanyak 3 persatu muka surat. Okey, kita buka satu persatu. Okey, untuk page yang pertama ni, page yang kedua, dia mengandungi isi kandungan. Dan isi kandungan ni dia akan ceritalah dalam dalam buku ni dia ada jenis-jenis kad, arena galaxy kad, cara bermain dan soalan lazim. Okey, dalam kuasa tanganmu ni dia beritahu Monster Galaxy Card adalah permainan yang menarik dan kompetitif yang khas untuk peminat siri bubu boy, Mekamato dan Papa Pipi. Permainan ini menggabungkan elemen strategi, sensitivity. Okey, untuk maklumat okey, untuk Monster Galaxy Card ni dia asal dia tu dia daripada Bobo Boy Galaxy Card. Okey, daripada Bobo Boy Galaxy Card. Lepas tu dengan permainan yang kedua ialah Mecha Battle Card. Okey, Mecha Battle Card. Kalau kita perasan, kalau kita tengok dalam Mecha Battle Card, dia ada satu elemen macam ni kan. Efek ke, tengok efek ke ataupun tengok ATL. Okey, dia gabungan daripada Mecha Battle Card dengan Bobo Boy Galaxy Card menjadi Monster Galaxy Card. Okey, Monster Galaxy Card ni lah yang bergabung, dia menjadi inilah menggabungkan elemen strategi, kreativiti dan matematik, sekaligus menyediakan cara yang seronok dan interaktif untuk pemain membina deck dan hebat bersaing di antara satu sama lain. Okey, kita pergi pada page yang seterusnya. Okey, page seterusnya ialah diserta pesan berkenaan dengan jenis-jenis kad. Okey, jenis-jenis kad ni kat sini dia ada kat sini. Jenis-jenis kad bagi menimbulkan pihak luar pemain perlu meletakkan kad di zon aktif dan mengaktifkan efek kad tersebut. Dan seterusnya melancarkan serangan menggunakan kad usum untuk membina sebuah deck yang berkesan. Pemain disarankan untuk memahami terlebih dahulu jenis-jenis kad yang terdapat dalam permainan Monster Galaxy Card. Okey, untuk ni dia ada 3 jenis saja. Yang pertama kad usum, kad di zon aktif dan juga kad sokongan. Okey, dia 3 saja kita beritahu siap lah. Apa dalam ni dia beritahu lah. Ada 4 HP marker. Jadi kalau kita tengok kad isi kandungan dia ni ada 4 lah. Jenis kad usum, kad sokongan dan kad sokongan, HP marker. Ada ini kita tahu noh. Kita pergi kepada seterusnya kad ni ya. Okey. Kad usum digunakan untuk dilancarkan serangan kepada pihak luar. Pemain perlu meletakkan kad usum secara tertutup di zon usum dan membukanya secara serentak bersama pihak lawan. Pemain yang memenangi usum dalam pusingan tersebut akan melancarkan serangan dan menolak HP pihak lawan. Okey, dalam kad ni ada beritahu ada urutan serangan, nama kad, efek kad dan nama pack serta starter deck. Okey, kad usum yang ada kat sini ada hanya 3 sahaja, iaitu api, air, api dan juga daun. Okey, di mana api ni dia akan menang dengan daun dan daun ni dia akan menang dengan air dan air ni akan menang dengan api. Dia antara 3 tu lah. Kalau segi Pokemon ni ada 3 Pokemon lah. Yang ni Charizard, Charmander. Yang ni Bulbasaur. Yang ni Squirtle. Itulah. Memang Ash punya Pokemon lah. Okey. Okey, bahagian-bahagian kad ni ya. Okey, bahagian-bahagian kad ni dia ada kat sini dia beritahu ada grade card sama ada A ke, B ke, C ke, S ke, SR ke, AR ke, grade card lah. Kedua nama karakter, lepas tu health point, ni dia punya apa? Dia punya nyawa. Ni dia punya serangan. Ini icon effect. Icon effect kita tengok icon effect. Okey, nama pack atau starter deck, nama pack atas deck itu nombor urutan dalam kad tu. Contoh dah dalam 54 per 54 tu dalam poster tu dah tahu nombor 54 lah daripada 54 kad. Itu effect kad. Okey, kedua ialah jenis kad di zon aktif. Okey, jenis kad di zon aktif ada 2 jenis ya. Jenis kad
jenis kad di zon aktif. Dia ada dua jenis. Yang pertama, jenis kad yang boleh diletakkan di zon aktif, kad biasa dan kad bersyarat. Okey, kad biasa ni dia boleh letakkan di zon aktif pada bila-bila masa saja, tak ada masalah. Okey, manakala untuk kad bersyarat pula hanya boleh diletakkan di zon aktif sekiranya syarat penggunaannya telah dipenuhi. Okey. Syarat penggunaan dekat sini tengah-tengah adalah. Okey, kita pergi pada page seterusnya. Okey, page seterusnya ialah menceritakan tentang kad sokongan dan kad sokongan kekal. Okey, merupakan kad sokongan kekal ni 2025 baru dikenakan. Untuk 2024 ni hanya ada kad sokongan saja. Jadi kita teruskan. Okey, kad sokongan ni merupakan kad yang digunakan selepas pemain melaksanakan usul pertama. Sekiranya pihak lawan masih belum ditewaskan, pemain boleh menggunakan kad sokongan untuk mengaktifkan efek baru. Terdapat dua jenis kad sokongan, iaitu kad sokongan biasa dan kad sokongan kekal yang mempunyai syarat penggunaan tertentu. Okey. Kad sokongan ini, kad sokongan ni, kad ni dia beritahu jenis kad, nama kad, ini ikon efek lah. Okay, efek kita tengok kad efek masa kad dalam part apa ni. Okey, nombor urutan, nanti nama pack atas satu deck, tu efek kad. Okey. Kad sokongan kekal juga sama juga, cuma dia cerita kat sini penerangan fungsi kad tu. Kat sini. Okey, penerangan HP marker ni kita semua tahu. HP marker yang boleh dibentuk dulu digunakan menilaikan HP health point dan menentukan jumlah usaha yang dilakukan. Terdapat dua jenis HP marker yang boleh digunakan oleh pemain, iaitu HP marker A, HP marker B. HP marker A ni dia mengandungi angka 20 hingga 120 dan digunakan untuk menandakan HP sesuatu kad. Pemain boleh menandakan HP marker di atas berdasarkan jumlah HP kad tersebut. Sekiranya nilai HP melebihi 120, pemain boleh menggunakan dua HP marker sebagai tambahan. Manakala untuk HP marker B ialah HP marker B digunakan untuk menunjukkan jumlah usaha yang perlu dilakukan oleh pihak lawan. Sekiranya pemain mengetahui jumlah lawan dalam satu pertandingan, HP marker B boleh digunakan sebagai penanda visual bagi pembantu pihak lawan memahami jumlah usum yang diperlukan. Okey. Jadi kita bagi contoh kad usum. Okey. Ini dia punya dadu lah. Macam gambar ni dadu ni lah. Dia ada kalau kita buat dadu ni dia akan jadi macam ni. Dia kita kena potong-potong sikit lah. Okey. Ni untuk nombor. Dia ada jenis besi-besi lain. Ada besi-besi lain. Ada banyak ini dadu untuk mereka bertekad. Okey. Ni dadu lah. Dadu-dadu ni boleh lah. Ambil kad ni, lipat lah jadi macam ni. Okey, kita pergi kepada okey. Kenali monster gesikat. Kenali pertarungan monster gesikat. Okey, sebelum memulakan pertarungan monster gesikat, pemain perlu terlebih dahulu memahami zon utama yang terdapat dalam arena gesikat. Setiap zon mempunyai fungsi tertentu yang akan mempengaruhi strategi pemain dan perlawanan. Yang pertama ialah kad di zon aktif. Zon aktif ini adalah ruang utama untuk meletakkan kad yang digunakan dalam pertarungan menentang pihak lawan. Tidak putingan, pemain wajib meletakkan satu kad di zon aktif dan kad bersyarat hanya boleh diletakkan sekiranya syarat penggunaannya telah dipenuhi. Sekiranya pemain gagal meletakkan kad sokongan di zon aktif, perlawanan ditamatkan dan kemenangan diberikan pada pihak lawan. Okey, zon menang. Setiap kali pemain berjaya menewaskan kad di tangan pihak lawan, kad tersebut dipindahkan ke zon aktif, ke zon menang daripada zon aktif dan menang usum ke apa menang ke zon menang. Okey, pemain pertama yang berjaya mengumpul 5 kad dikira sebagai pemenang. Okey, zon kalah ialah di ruangan untuk diletakkan kad yang ditewaskan dalam perlawanan. Kad yang berada di zon aktif yang kehabisan HP perlu dimakan zon kalah. Zon ini turut berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan kad sokongan dan kad sokongan kekal selepas efeknya telah diaktifkan dan tidak lagi digunakan dalam pertarungan. Okey. Ini zone deck, kita tengok ni. Zone deck, setiap pemain mesti menyediakan sebuah deck yang mengandungi 30 keping kad dan 3 kad usum tidak termasuk dalam jumlah dan perlu disediakan secara berasingan. Pemain tidak dibenarkan memasukkan lebih daripada satu salinan kad yang sama dalam deck. Kad yang mempunyai nama dan efek yang sama tetapi berasal dari pendapat yang berbeza adalah dibenarkan. Okey. Okey, contohnya ni zone usum. Okey. Zon usum ni, zon usum mempunyai dua fungsi utama yang berbeza, iaitu zon usum. Zon ini boleh digunakan sebagai tempat untuk meletakkan kad usum bagi tujuan melancarkan serangan. Pemain yang meletakkan kad usum terjaga terbalik, tutup dan terbukanya secara bersama-sama pihak lawan. Pemain yang memenangi kad usum tersebut akan melancarkan serangan dan menggunakan nilai HP kad lawan di zon aktif. Langkah-langkah ini betul-betul digunakan untuk meletakkan kad sokongan atau kad sokongan kekal. Kad sokongan akan diletakkan di zon ini untuk mengaktifkan efek tambahan. Setelah efek kad tersebut dilaksanakan dan dipindahkan ke zon kalah. Okey. Ini bentuk penyediaan deck. Jumlah mestilah mengandungi 30 kad dan 3 kad usum.
Kalau tadilah ayat api ayat tu kan. Okey, peraturan kad. Kad yang sama tidak boleh diulang dalam satu deck, tapi kad yang nama yang sama, efek nama dan efek yang sama tetapi berasal daripada pack yang berbeza diberikan untuk dalam deck yang sama. Sebagai contohnya, kalkulator cuki-cuki daripada dan kalkulator cuki free. Dia merupakan memang efek sama, nama sama, HP sama, efek pun sama, tapi dikeluarkan oleh dua pack yang berbeza, ya dia dibenarkan. Okey, susun atur ruang permainan. Okey, deck kalah terlepas. Deck kalah ni dia ada 30 kad termasuk kad usum. Jadi letakkan mana kad untuk menyerang lah. Okey, untuk letakkan kad ni contoh tadi itulah. Okey, kalau dia ni dalam gambar ni. Okey, kalau dalam real life tu dia punya apa? Dia punya kad agreement tu lebih kurang macam ni. Kita alih sikit. Okey, ni dia ada zone deck, zone aktif, zone kalah dan zone menang. Ini untuk agreement ni kami potong dua kan. Jadi potong dua ada dua lah. Ni belakang ada satu agreement. Okey. So boleh. Okey, next kita pergi kepada page yang seterusnya. Okey, simbol penting ya. Okey, simbol penting dekat sini kita tengoklah. Ada attack, HP. Attack tu serangan, HP tu nyawa. Ruang efek tu syarat khas untuk yang mengubah situasi pemain tertutup menambah HP ke, mengurai attack ke, atau menukar kad lawan. Ikon efek menunjukkan turutan efek satu efek tu. Okay. Hull point, HP, attack, echo effect. Tak nampak echo effect kan? Tak apa, nanti echo effect ni pun tak keluar lagi. Okay, langkah permainan. Langkah 1, kocok deck, ambil 3 kad beli atas, terletakkan di tangan. Kedua-dua mesti ambil kocok-kocok deck. Lepas tu pertama kali nak main, memulakan perlawanan. Yang pertama ialah kocok deck, maksud tu shuffle lah. Shuffle deck, kemudian ambil kad paling atas dari deck dan letak di tangan. Okey, kedua-dua pemain mesti letakkan kad di zone aktif secara tertutup dan buka secara serentak. Okey. Kad yang diletakkan kau ini tidak boleh mempunyai kad syarat penggunaan yang belum dipenuhi. Contoh, bila angkat-angkat kad, keluar kad bersyarat seperti kad Wave Fire ni. Jadi bila kad Fire tidak boleh letak dekat dalam zone aktif. Sebab kad ni dia kena guna kad Bobo Ice dan Blaze dulu, baru boleh letak. Tapi kalau first gear angkat kad keluar ni, dia tak letak dengan First Fire lagi. Sebab dia kena penuhkan kad dia dulu, kena penuhi syarat dia tu, iaitu meletakkan Ice dan Blaze dalam zone aktif. Dikira sebagai pernah guna. Walaupun kan efek kalau ketua ni menukar kad kan. Tukar kad, efek ketua tukar kad lawanan. Jadi kalau sekiranya efek yang melibatkan ketua pun dia dikira sebagai pernah guna. Maksudnya tu setiap kad yang berada di zone aktif kita tu kan, tak kira lah cara macam mana pun, ambil daripada kad sokongan masukkan zone aktif ke, ataupun ambil tukar efek, pinjam efek tukar daripada kad pihak lawan tu, dia letak kad Boba Ice dan Blaze kan. Jadi kita tukar, kalau ketua tu boleh tukar, tu pun dikira sebagai mana dah, walaupun dia dah aktif tapi tak aktif pun, tapi dikira sebagai pernah guna. Pernah guna tu yang pernah berada di zone aktif. Okay, seterusnya ialah letak HP marker di atas kad di zone aktif ni. Sebagai contoh dia HP marker lah, letak HP marker tu maksudnya kat sini. Kalau kat sini kad dia ada 120 nyawa, jadi dia letak HP marker 80 atau 40. Okay. Setiap kali kad diserang, nilai HP akan berkurang mengikut mengikut jumlah attack pihak lawan. Okey, contohnya pihak lawan tu serang ada 100. Jadi bila pihak lawan tu serang usung sekali, dia akan kurang lah. Jadi di HP dia akan jadi 20 lah. Okey. Langkah ketiga ialah periksa efek. Okey. Jika kad mempunyai efek, etika efek tersebut mengikut liran. Rujuk muka surat 12, kita tengok muka surat 12. Jika tiada efek, teruskan ke langkah 4. Sila rujuk ke muka 13. Okey. Kena pasti waktu efek tersebut digunakan. Contoh sebenarnya adudu. Otomatik menang jika ada 4 kad di zone kalah, dan efek ni akan aktif sebelum usul pertama dilakukan. Maksudnya kalau letak adudu tu, efek dia otomatik menang. Kalau menepati syarat untuk menang tu, dikira sebagai pemenang. Tapi kita tengok dulu, apa efek pihak lawan dulu. Okay, contohnya efek otomatik menang jika seri dalam usum. Efek ni akan aktif ketika usum pertama saja. Maksudnya kena aktif dulu, lepas tu kita lawan usum. Kalau menang usum, kalau seri usum yang pertama tu, Yaya tu menang. Okay, ni seterusnya. Turutan efek kad di zone menggunakan ikon efek. Okay. Ikon yang pertama iaitu efek tidak berkesan atau sedut.
efek yang menjadikan kad tidak berkesan atau membatalkan efek lawan memberi keutamaan pertama. Yang kedua, efek kepada diri sendiri, iaitu yang memberi efek kepada diri sendiri. Efek kepada pihak lawan. Efek yang dikenakan kepada pihak lawan hanya diaktifkan selepas efek lain selesai. Efek lain selesai. Kalau efek lain selesai, efek diri sendiri selesai, baru dia boleh jalan. Okey, sebagai contoh dia. Kita bagi contoh dia keleketua lah. Keleketua versus dengan tumbuh seret. Okey. Keleketua ni merupakan efek pada diri sendiri. Bagi efek tumbuh besar, dia merupakan efek pihak lawan. Okey. Pemain A meletakkan efek keleketua dan tukar kad ini dengan zon aktif, meletakkan kad tumbuh seret dan gantikan efek aktif secara rawak. Okey, dalam situasi ini efek keleketua diberi keutamaan kerana kesannya tertumpu pada diri sendiri. Sekiranya sesuatu kad yang dikeluarkan daripada zon aktif sebelum sempat diaktifkan efeknya, maka efek tersebut dianggap sebagai terbatal dan tidak dijalankan. Okey. Bila efek keleketua ni lawangan ni tukar. Lepas tu efek yang ni burn lah. Sebab apa? Sebab dah efek dia ni dah pindah ke, bukan pindah lah, efek dah hilang lah kat zon aktif. Jadi efek dia batal lah, efek tukar dulu. Okey. Contoh situasi yang agak berbeza ialah efek pada diri sendiri. Contoh efek pada diri sendiri dan juga efek pada pihak lawan. Tapi kalau efek pada diri sendiri versus dengan efek pada diri sendiri, tu macam mana jalan? Okey. Pemain A meletakkan kad sokongan keleketua di zon aktif dan tukar kad zon aktif. Manakala pemain B meletakkan kad Ying dan dengan HP tambah 40 jika kad Yaya di tangan. Okey, dalam situasi ini, kedua-dua efek akan diaktifkan dan diberi keutamaan kepada secara berasingan. Dua-dua efek itu akan aktif sama-sama. Sekiranya pemain B memiliki kad Yaya di tangan, sekiranya pemain B tu memiliki kad Yaya di tangan, kena tunjuk lah kan. Kena tunjuk kad tangan tu, efek kad Yaya tu akan menaikkan kepada 140. Daripada 100 tu, HP tu 100 jadi 140. Bila jadi 140, oleh kerana efek yang tertumpu pada diri sendiri, efek tersebut tetap akan berjalan. Selepas pemain B tu dah settle dia punya efek dia tu, pemain A boleh bertukar kad keleketua dan milik dengan kad yang Ying kini mempunyai nilai HP yang baru. Okay. Ying tu dia akan jadi HP dia 40-40, dia tukar kad lah. Manakala keleketua ni, dia akan HP dia 140. Dia jadi tukar tu. Mana efek dia sendiri jalan dulu, lepas tu baru keleketua tukar. Okay. Sebenarnya keleketua ni dia bukan efek pada diri sendiri lah, tapi dia lebih pada efek pada pihak lawan. Tapi memandangkan bila dia lawan dengan tubuh seret ni, dia beri keutamaan dia lagi lah daripada lebih pada efek pada pihak lawan lah. Kalau tak percaya boleh tengok kat sini. Okey. Rujuk Icon Effect dibenarkan buat kali pertama dalam Champion Rise dalam tahun 2025. Icon Effect tu akan pertama kali akan ditunjukkan berdekat patch Champion Rise pada tahun 2005 ni, tak lama ni akan keluar lah. Bagi memudahkan pemain menggunakan kad daripada patch terdahulu, wujud ekor ini disediakan supaya pemain dapat mengenal pasti ekor efek yang sepadan dengan kad sebelumnya keluaran patch Champion Rise. Okay. Ini efek 01, efek 02, efek 03. Macam ni kita tengok kan. Efek Ying 2, maksudnya efek 2 efek diri sendiri lah. Kalau 3 efek pada pihak lawan. Dan 1 tu efek kad lawan tidak berkesan. Okay, ini kita tengok kad dah, lagi senang. Untuk kad dia kita terus tengok buka dalam album terus, lagi senang lah kan. Tapi kita buka album. Okey. Kita tengok beberapa sikit lah. Okey. Sebagai contoh kita tengok random, pepak kita ambil Ying. Kita kata Ying 4 dia mula-mula kan. Tengok kat banyak sikit lah. Okey. Untuk efek Ying ni, iaitu efek dia ialah HP tambah 40 jika menang usung pertama. HP tambah 40, jadi tengok kat sini dia efek nombor 2. Jadi bila efek nombor 2, maksud tu efek tu dia akan jalan dulu. Okey. Kita pergi kepada ni, kita pergi tengok pada efek, okay, efek Ying, efek diri sendiri. Fan Gopal pun efek diri sendiri ni, punya efek ni efek diri sendiri. Lepas tu Yaya efek diri sendiri, efek pihak lawan. Ya, serangan kad lawan tidak berkesan. Serangan pertama kad lawan tidak berkesan. Yaya tu efek kepada pihak lawan. Serangan kad lawan tidak berkesan. Maksudnya pihak lawan serang tu tak berkesan lah. Okey. Kemudian Sikala nombor 2. Dia punya efek dah HP tambah 40 jika sudah menggunakan kad. Okey, kita pergi kepada Jendela Kurama nombor 2, kita dah Kurama attack tambah 40. Rama pun nombor 2, Jendela Muskida 3. Dan Jendela Muskida tukarkan attack. Jendela Muskida ni
tukar kad attack dengan attack kad lawan. Bila tukar kad lawan tu dia melibatkan pihak lawan lah. Okay, bila benda itu nombor 3 lah. Kita kata tadi kan, adu apa ketua-ketua dia jadi pada efek dia sendiri nombor 2 kan. Tapi kalau kita tengok dekat sini ni, ketua. Siapa nampak? Okey. Kalau ketua jadi nombor 3. Jadi maksud dia tu, efek dia tu dia lebih kepada pihak pelawan lah. Tapi kat sini dia keluar efek pada dia sendiri. Tapi nanti dia akan keluar, dia sebenarnya di efek pada pihak lawan. Kita bukan nak bangkai buku ni, tapi dah tulis kat sini, kita follow ni lah. Dia beritahu ni apa ekor efek yang sepadan dengan kad yang sebelum korelasi peras. Rujukan ekor yang sudah bagi mengenai pasti ekor. Okay. Tapi sama je. Sebab apa? Sebab dia efek dia sendiri, tapi dia akan jalan last sekali. Sebab apa? Kalau dia menang, kalau dengan lawan kan automatik menang ke apa kan, dia akan jalan last. Waktu dia menang dulu, dia tak ada lawan. Kalau HP tambah HP ke apa semua, dia akan jalan dulu HP apa semua. Lepas tu dia baru dia tukar. Tapi kalau efek tu dia kata efek tu apa nama, kalau efek tu buang semua kad daripada tangan pihak lawan dan aktifkan kad tersebut, tu tak ada nak jalan lah. Sebab apa? Sebab macam efek ketua ni, bila efek dia sendiri tu jalan dulu, efek ni tak ada clear. Daripada pihak lawan tu, asal-asal saya lah. Kalau tak betul, tak betul sebelum betul. Tapi lah ni, kalau ketua pun jangan guna dah. Okey, selamat lah. Okey, manakala untuk teknobreaker ni, dia ada KI tu efek tak besar kot kan, satu kan. Okey, kita pergi pada asal-asal efek dia sendiri, mereka gentar efek pihak lawan. Saya gentar pihak lawan ni, automatik alih 2 kad jika menang osong ke apa, tak tahu lah. Okey. Seterusnya, hangkasa efek dia sendiri, apa ni, cuba rosak efek dia sendiri. Efek hero unit berubah diri sendiri. Okey, ya coba tiba badi bako ni efek pada pihak lawan. Memanglah kita ambil 3 kad. Timbul badi bako, kita tengok tak. Timbul badi bako, kita tengok pada timbul badi bako. Okey, buat timbul badi bako kan. Tiba-tiba kau buat baik di balas koko, kedua-dua pemain ambil 3 kad dari bahagian dek atas dan letakkan kad masing-masing di tangan pihak lawan, tolak 20. Bila dia tutup pihak lawan tolak 20 tu, dia dikira sebagai efek pihak lawan lah. Okey, kita pergi kepada efek contoh macam yang ni, efek battle crash. Kita tengok battle crash dah boboiboy solar. Dia boboiboy solar ini ada 2. Dia boboiboy solar 2. Okey. Okey. Sekarang kita tanya sikit. Kita buat satu apa? Pertanyaan lah kan. Yang soalan ada macam ni. Okey. Efek ni. Efek solar ni dia merupakan efek pihak lawan ke ataupun efek dia sendiri? Lihat dek pihak lawan, pilih satu kad dan tengok efek kad tersebut. Okey. Kalau tengok kad ni dia nombor 22 per 30. Okey, battle crash nombor 22. Efek dia nombor 2. Setengah orang tu dia tak faham tak? Lihat dek pihak lawan, dia kata efek dia nombor 3. Sebenarnya dia efek dia nombor 2. Sebagai contoh efek dia ni, dia macam efek chain lah, chain. Jadi bila efek chain ni, dia efek dia sendiri, tapi dia melibatkan dek pihak lawan. Jadi apa dia, tapi sebenarnya dia merupakan efek dia sendiri. Okey, yang ni kita boleh tengok lah, nanti apa boleh baca lah dalam buku ni. Okey, untuk rumput ni kita akan tinggalin ni ruang television. Okey, kita pergi kepada seterusnya, iaitu langkah 4, penentuan usum. Okey, penentuan usum. Okey, kedua-dua pemain perlu bukan usum secara terentak. Ambil 3 kad daripada kad usum yang disediakan di luar dek dan pilih satu kad usum dan letakkan di zon itu secara tutup. Kedua-dua pemain bersedia berbuka secara serentak. Pemain yang menangi usum akan melancarkan serangan terlebih dahulu. Sebagai contoh dah, yang ni api lawan dengan ayak. Ayak ni dia menang dengan api. Jadi attack di sini contoh dah, attack dia 100. Attack HP dia 120. Jadi bila dia serang, maknanya HP dia akan jadi 20. Ini HP dia 120. Jadi maknanya sini akan kena serang lagi sekali, ini kena serang lagi 2 kali. Okey. Kita ada langkah 5 penggerak kad.
Betul-betul kad kosong tidak boleh dimasukkan dalam deck utama. Itu memang kena tahu lah. Okey, setiap pemain perlu menyediakan 33 kad, iaitu 30 ni. Okey, kena. Setiap pemain tu kena ada kad kosong. Okey, tapi tak boleh masuk dalam deck. Dah tak diasingkan. Yang kelima ialah penggunaan kad. Nilai hashtag yang memenang Osom akan menggunakan HP kad lawan. Ulang langkah tersebut Osom sehingga salah satu kad kehabisan HP terlebih dahulu. Siapa baka? Dia tadi beritahu tadi tu lah. Okey. Okey, seterusnya ialah langkah 6, kad sokongan kekal dan kad sokongan kaki. Selesai Osom pertama, pemain boleh menambah kad sokongan untuk membantu perlawanan. Kad sokongan boleh digunakan sebelum Osom kedua walaupun kedua-dua pemain serilah Osom pertama. Kalau Osom ke seri. Jadi sebelum nak masuk Osom kedua tu, kita boleh guna kad sokongan. Jadi, cara nak guna kad sokongannya, kad sokongan boleh diaktifkan efek baru sebelum Osom kena dibuat. Penggunaan kad sokongan adalah dibuka secara serentak. Begitu juga dengan efek selepas itu. Kad sokongan hanya boleh dibatalkan efeknya dengan kad sokongan sahaja. Jika kad sokongan tidak memenuhi syarat, kad tersebut tidak boleh digunakan dan perlu berada di tangan pihak lawan dan berada di tangan pemain. Kad sokongan tidak dibenarkan alih daripada zon kalah ke zon menang jika terdapat efek yang memerlukan pemindahan kad di zon menang. Sebagai contoh dah, ini berubah beliau SRA, dia punya efek dia ialah alih satu kad daripada zon kalah kepada ke zon menang. Okey, sekiranya dekat zon kalah tu hanya ada kad sokongan sahaja, okey, pihak pemain tu tidak boleh mengalihkan kad sokongan kepada zon menang. Okey. Seterusnya ialah kad sokongan kekal. Kad sokongan kekal berfungsi sebagai kad sokongan biasa, tetapi efek kad sokongan berterusan sehingga pemain menggantikan kad tersebut dengan kad sokongan baru. Efek kad sokongan kekal tidak boleh ditiru oleh di mana-mana kad relatif atau daripada efek kad sokongan. Pasal kalau efek kad sokongan ni dia kena letak lah. Lepas tu dia akan aktif sentiasa. Sebagai contoh, sekiranya pemain A melakukan Osom pertama menggunakan kad sokongan kekal, atau efek tersebut adalah pihak lawan tidak memindahkan kad sebarang kad daripada zon kalah ke zon menang, ke deck dan ke tangan pihak lawan. Pemain B, apabila kad sokongan kekal digunakan pemain A oleh pemain A, efek walaupun kekal aktif walaupun pusingan tersebut adalah telah tamat ataupun walaupun kedua pemain meletakkan kad baru aktif, kad sokongan kekal itu masih berjalan. Oleh itu pemain B tidak boleh menggunakan sebarang kad sokongan bagi bolehkan pemindahan kad dari zon kalah. Okey. Kalau kad sokongan ni dia kena letak kat sini lah, walaupun dah habis dah. Jadi kad sokongan kekal dia kena duduk sini sampailah pemain yang letak kad sokongan tu dia nak ganti efek kad sokongan baru. Jadi barulah letak kad tu dekat di zon kalah. Okey. Bagaimana nak menggunakan efek kad kekal tu, pemain perlu meletakkan kad sokongan yang baru bagi menghilangkan efek kekal dan dengan meletakkan kad sokongan baru, kad sokongan kekal beralih ke zon kalah. Kad sokongan atau efek kad zon aktif tidak boleh meniru efek kad sokongan kekal dan tidak, erti kata lain, efek kad sokongan kekal ini tidak boleh ditiru, disedut atau dibatalkan oleh efek lain. Efek kad sokongan kekal hanya boleh dibatalkan oleh pemilik kad tersebut sahaja. Okey. Sekiranya contohnya dia nak buang tak kad zon kalah kan, pun tak boleh. Sebab dia kena nak batalkan dia tu kena letak kad sokongan baru. Tapi kalau kad sokongan baru tak ada, dia tak boleh nak letak terus kat zon kalah. Dia kena kekal kat sini lah. Itu function tu yang maksud dia tu. Okey, seterusnya kita pergi pada pengasingan kad. Okey, kad yang digunakan ke zon menang. Kad menang akan digunakan ke zon menang dan kad kalah perlu digunakan zon kalah dalam keadaan tertutup menghadap ke bawah. Kad sokongan akan digunakan ke zon kalah selepas digunakan. Kad sokongan kekal digunakan ke zon kalah selepas pemilik kad meletakkan kad sokongan baru. Okey. Jadi macam biasalah, ini pergi ke menang pergi kalah, menang pergi menang, kalah pergi kalah. Okey. Okey, betul kad sini tak dengan ini deck. Okey. Langkah 8, ambil kad baru untuk memulakan dengan pemain perlu mengambil kad dari deck untuk memastikan 3 kad berada di tangan. Jika pemain mempunyai 1 kad, ambil 2 kad dari deck. Jika pemain 3 kad, anda ambil 1 kad sahaja. Sekiranya pemain kehabisan deck, teruskan permainan seperti biasa dan pemain akan kalah serta-merta sekiranya gagal meletakkan kad di zon aktif. Jadi dia beritahu kalau dia kat tangan ada 1 kad, ambil 2 kad pada deck untuk bagi cukup 3 kad. Tapi kalau dah ada 4 kad ini, ambil 1 kad bagi cukup 1. Biasanya efek ni efek yang melibatkan ambil 1 kad ke apa kan. Okey, contohlah. Okey, seterusnya ialah tiada kad di zon aktif. Okey. Kad di zon aktif kalau macam nak letak kad tak ada, hanya ada kad sokongan je kat tangan. Okey, pemain tu dikasa kalah. Pemain A mempunyai 3 kad di tangan tetapi sebenarnya mempunyai kad syarat penggunaan yang tidak dipenuhi. Pemain A tidak boleh meletakkan kad di zon aktif dan kalah secara automatik. Okey.
kemenangan. Ulang langkah 1 hingga 8 tadi tu, usul sampai dapat menang 5 kad. Betul dia sebagai benar lah. Siapa yang pemain dapat pertama yang punya 5 kad itu menang, disahkan sebenar. Tapi kalau lah kedua-dua pemain ada 5, sini 5, sana 5, perlu cari 1 kad lagi untuk menentukan kemenangan mutlak. Okey. Jadi soalan-soalan lazim. Soalan lazim ni banyak juga, dia sama saja macam sebelum ni yang kami bincang tu. Menggunakan kad ni, ini SA dengan SA boleh tak? Ni boleh sebab ada art yang beza, situasi kehabisan dek kan, permainan seterusnya dia boleh efek lepas pertukaran ni, dia beritahu dah. Okey, betul yang ni efek kad bersyarat ni, dia kena guna solar dengan halilintar tu boleh tak kat solar. Betul ini contoh dah, ni efek diri sendiri, ini efek pada pihak lawan. Ini ambil 1 kad pada dek, betul ini buang semua kat tangan pihak lawan. Okey, efek ni jalan dulu, lepas tu lepas jalan dia buang balik dalam dek, ataupun dia buang terus lah, tak duduk pilih-pilih lah. Okey, seterusnya ialah hijau dan retaka. Okey, hijau retaka ni dua-dua ni sedut, ni pun sedut. Okey, yang ni menggunakan kad menggunakan batu figura. Okey, sekarang kadang-kadang digunakan untuk punya efek. Okey, tidak boleh digunakan. Okey, kalau lah pasubot ni dia punya efek mekan batu ni, efek dia tak boleh kekal lah. Sebab apa? Sebab bila berlakunya kad sokongan ni, dia hanya boleh berlaku sekali saja. Dia bukan macam kad sokongan. Kad sokongan dia berterusan lah. Okay, efek keutamaan mana lebih dulu, supra ke retaka. Okay, kalau supra dan retaka ni dua-dua jalan efek dulu, supra dia akan pinjam efek dari reveal, tutup. Betul, retaka pun tukar daripada deck, tukar retaka. Betul, retaka efek baru tu akan lawan dengan efek yang dipilih oleh supra tu. Okay, Panglima Parapi dengan Mobil Fan. Okay, sama juga, yang ni sama juga. Walaupun yang ni kena reveal dia punya kad sokongan, yang ni kena lawan kad sokongan dia ni, efek kad sokongan dia ni akan lawan dengan beliau yang baru. Okey, pemilihan kad semasa efek berubah gempa halilintar. Okey, efek gempa ni dia tak dulu ambil kad jenis berubah. Boleh ke ambil kad jenis berubah ni, ambil kad sokongan ni? Rupanya tak boleh. Sebab dia hanya boleh ambil kad jenis berubah yang ada HP saja. Bagi contoh ambil Mobil Taufan ke Mobil Supra ke, tu boleh lah. Kalau ambil kad sokongan ni tak boleh. Okey, penggantian efek kad sokongan. Okey, automatik menang ni, Hangkasa ni dia automatik menang jika ada kad retaka berada di zon kalah menang. Tapi manakala kad di zon kalah tu hanya ada retaka dan Hangkasa tu, kad Hangkasa ni dia dikira sebagai tidak memenuhi syarat untuk kemenangan lah. Jadi tak boleh. Panggilan efek Hangkasa ni ada. Okey, kita tengok gambar total lah. Okey, dia sama juga. Okey, pemilihan efek untuk mas cacik. Kalau efek mas cacik ni ialah pilih 1 kad jenis mas cacik kan. Lepas tu tiru efek tersebut. Seperti kad Mat Semana drone tidak boleh dipilih walaupun mengandungi nama Mat Semana, kerana kedua-duanya tersebut merupakan kad sokongan. Mana efek ni pilih kad jenis mas cacik. Jadi kena pilih kad mas cacik sajalah, tak boleh pilih kad sokongan. Walaupun kat sini tulis drone Mat Semana, ini Mat Semana, ini Mat Semana, tapi saya tak boleh juga. Okey, kalau untuk yang ni simple tak sikit. Okey, efek pindah efek Ku Puteri. Ku Puteri tu ialah efek dia ialah lihat dek lawan dan pilih 1 kad jenis berbuat angin taufan beliau, kemudian tiru efek kad tersebut. Okey, kena kalau Ku Puteri ni letak boleh dia ambil kad ni, efek tiru kad final, tapi efek dia tak tulis pun berbuat angin kan. Tapi dalam ni dia berkata boleh. Sebab apa? Sebab berbuat 03 ni dia mewakili angin, ocobot, gempa dan juga halilintar. Jadi halilintar peti. Okey, jadi Ku Puteri ni boleh pinjam efek ni walaupun tak tulis pun kan, tapi boleh. Sebab 03 tu merujuk kepada kad yang ada dalam ni. Kalau tulis benda tu panjang kan. Okey, seterusnya yang antara CP antara pasubot dengan bertindih. Okey, pasubot ni dia pinjam efek ni. Pasubot lawan pasubot. Pasubot ni pilih tukar, ini pilih ni. Ini dia boleh batalkan efek ni. Dia boleh batalkan efek ni, walaupun efek ni hanya boleh batalkan efek kat sokongan, tapi bukan memandangkan ianya pasal sokongan. Jadi efek pada dulu ni boleh batal efek ni. Dia bukan efek ni, dia boleh batal efek ni. Tapi kalau Parapi lawan Parapi, kalau Parapi lawan dengan Supra kan. Okey, Supra ni dia punya efek tukar. Malah Parapi ni pula punya efek ni. Dia ni tak boleh batalkan efek Supra baru tu lah. Dia hanya boleh batalkan sokongan lah. Tapi kalau fasa sokongan tu boleh batal. Okey, seterusnya ialah interaksi efek pasubot. Okey, efek pasubot ni. Okey, pasubot ni kedua-dua pemain menggunakan sokongan. Ni dalam fasa sokongan.
password lawan password. Password ni dia pilih efek sedut. Mana efek password ni dia pilih efek Octobot. Okay, efek ni, efek yang password ni dia akan sedut efek Octobot ni. Efek Octobot akan sedut. Okay, yang ni Kukumbot. Ni pakai kat Songan ni terus ambil ni, guna efek baru. Bila dia aktif guna efek Kukumbot ni, dia tak bermakna dia bukan dia bermakna syarat untuk menggunakan kad sokongan Maharajaah Fenoform ni diluluskan, dipenuhi, tapi sebenarnya dia tak penuhi. Sebab dia aktif guna Kukumbot. Tapi kalau ada kad Maharajaah yang lain, dia kena mesti guna Maharajaah betul baru guna Fenoform. Dia beritahu ni kelebihan kad ni. Kelebihan ini terhad pada pusingan tersebut saja. Pusingan tersebut ingin menggunakan kad Maharajaah Fenoform yang secara biasa melalui Kukumbot, maka syarat mesti diberi semula. Mesti diberi semula. Okay, seterusnya ialah efek tak berkesan lawan efek tak berkesan. Bila efek tak berkesan lawan efek tak berkesan, kedua-dua efek tak berkesan tu dia akan membatas satu sama lain. Kalau ini lawan ni, dia akan membatas satu sama lain lah. Kalau lawan ni, efek tu akan membatalkan satu sama lain. Okay. Seterusnya berhubung fire api dengan berhubung crossfire. Pemain A guna berhubung crossfire, dia memakai efek pada diri sendiri dan otomatik menang. Jadi efek ni akan jalan dulu. Okey. Efek ni perlu pakai efek pihak lawan, iaitu buang kad tangan pihak lawan. Okay, jadi memandangkan dalam situasi ni, efek ni akan menang terus. Sebab apa? Sebab pemain syarat A dipenuhi dan A menang. Lepas tu efek B tidak sempat diaktifkan kerana pusingan tersebut telah pun selesai. Okey. Seterusnya pinjam keyword tiru sidut ni. Penjelasan berkenaan pinjam tiru sidut. Pinjam dan tiru mempunyai pelaksanaan efek sama. Pinjam ke tiru tu sama. Pada sidut pula berfungsi sebagai yang hampir serupa. Namun satu perbezaan yang paling penting apabila pemain menjedut efek kad lawan, pemain asal akan kena dengan efek tersebut dan akan menjadikan sedut itu sebagai bentuk pemindahan efek. Kalau dia pilih sedut, maksudnya efek ni dia akan pindah ke sini. Tu bila di sini nak pakai jobot tak boleh sebab apa, efek dia dah kena curi dah. Itu termasuk sedut. Okey. Seterusnya efek Gopa dan Kuputri. Okey, Gopa ni dia akan guna password lah password. Gopa dia lah dia pinjam efek Retaka. Manakala A menggunakan manakala B menggunakan menghentikan password. A ni dia pilih pinjam HP attack. Okey, manakala B pula dia pinjam efek sedut. Okey, dalam situasi ni kalau yang ni dia punya HP attack, yang ni dia punya efek sedut. Jadi maksudnya efek sedut ni dia akan sedut terus hak ni. Dia akan sedut ni sebab ini dia punya efek dia akan sedut yang apa sebut ni. Dia letakkan dia akan sedut efek ni lah. Okey. Interaksi antara berbeduri solar dan crystal board. Okey, ini berbual crystal board lawan password. Okey. Password ni dia terus guna efek Retaka. Yang ni pula dia pilih efek password ni. Jadi betul Retaka ni dia akan sedut terus ni. Dan berbual solar sini akan mempunyai kad sokongan password. Macam tu lah. Dia kira dia antara label-label lah. Dia ada label-label dah. Okey, seterusnya kad berbadi baku untuk mengaktifkan yang terbaru kad berbadi baku ni. Syarat menggunakan kad berbadi baku ni untuk mengaktifkan kad kedua-dua pemain wajib mempunyai tiga kad dari bahagian atas dan masing-masing hanya boleh dilakukan selepas selesai. Kalau efek boleh jalankan. Okay, nota penting, jika mana-mana pemain, contohnya pemain A atau pemain B kehabisan deck kan, nama kad ni tidak boleh letakkan di zone, tidak boleh diaktifkan. Sebab apa? Sebab kad sokongan tu perlu ada deck sokongannya 1 atau 2 lah. Seterusnya situasi deck kat tangan tu habis, dua orang duduk ambil satu kad, dua kad kan. Lepas tu kad di deck tu habis. Jadi daripada itu pemain akan diteruskan. Okey, dianggap dengan namun pemain dianggap kalah serta-merta dengan gagal meletakkan kad aktif. Kalau dia habis pun tak apa, pemain teruskan. Okey. Dia tata agama ni asal dia tidak bersyarat. Tapi sekarang ni dia ada di bersyarat. Okey. Syarat penggunaannya hanya boleh digunakan sekiranya pemain pernah menggunakan kad Retaka atau bersalah. Kad kekal pula, kata. Kad kekal merupakan kad yang baru yang biasa. Dia mempunyai efek yang betul kesan sebagai permainan. Syarat penggunaannya kad sokongan kekal berada di zon sokongan walaupun pusingan telah tamat.
Pemain letakkan kad baru di reaktif, efek kad teguran kekal tidak boleh dipengaruhi efek lain. Efek tiru maksimum. Okey, yang penting kat sini ialah maksimum di dalam deck tu hanya boleh letak 2 saja kad teguran kekal. Okey. 2 saja. Sekarang ni kad teguran kekal ada 1 2 3. 3 lah kan. 3 kan. Yang tempur 4 tak main lagi. Jadi syarat wajib boleh letak 2 saja. Okey. Kad jenis Mekamato. Kad Mato ni Euro Unite mempunyai efek tersebut. Tukar kad aktif di kad Mekamato dari deck dan aktifkan efek kad tersebut. Berdasarkan efek dari kad dari Mecha Strike, Mecha Laser, Mecha Lancer, Mekamato, Mecha Control dikira sebagai kad jenis Mekamato. Sebarang kad yang mempunyai kekuatan Mecha adalah hadapan dengan kad menambahkan visual Mekamato dan sebagai kad jenis Mekamato. Okey. Itu saja. Okey. Saya rasa itu saja. Sekiranya anda ada soalan-soalan apa-apa berkaitan dengan efek kad yang berada di lubuk ni, anda boleh je drop komen. Kita akan baca komen tu, kita akan jawab. Okey. Sekian sahaja video kami untuk kali ini. Sekiranya anda suka tentang konten kami, sajikan kepada anda untuk video kali ini. Saya akan share like, jangan lupa subscribe channel kami. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.